jangan lepaskan bayangmu di cahaya suram, bergantung pada sinar yang kian hilang, rapuh namun mencari jalan. Mata berkaca kau sembunyikan wajah, rindu mendalam tapi Persiapan sihat sebelum raya. Okey adik Amar, kenapa hari ini? Doktor, sejak raya, perut saya rasa senak dan susah nak buang air besar. Kenapa ya? Okey, dia macam ni tau. Selepas kita dah berpuasa sebulan, and then lepas tu masuk pula bulan raya, apa yang berlaku ialah kita punya badan tu dia boleh terkejut sistem pencernaan tu selepas kalau you makan macam biasa, macam sebelum bulan puasa tu. Okay, and then lepas tu kan banyak makan kuih lah, banyak makan benda-benda yang mengarut tu. So sebab tu boleh berlaku sembelit and also senang sakit perut. Okay, tak apa. Apa pun nanti doktor akan bagi dekat awak probiotik yang ni dia akan membetulkan sistem pencernaan tu balik. Okay, and pastikan bila makan tu jangan makan banyak-banyak sekali. Kena makan sikit-sikit lah. Okay, and banyakkan makan serat seperti sayur dengan buah. Dan juga pastikan minum air banyak-banyak. Boleh Amar? Boleh. Pemakanan sihat sebelum raya. berkaca kau Okey, nanti adik Amar, saya akan sediakan ubat remedi untuk kurangkan rasa senak lah, dengan pulihkan sistem pencernaan. Lepas tu jangan lupa elakkan makan makanan berat pada waktu malam. Sebab yang ni kalau kita makan berat waktu malam, so dia tak sempat nak cerna kan, sebab sakit perut kan adik. Selamat ke ubat ini diambil dengan probiotik tadi? Oh, selamat je. Nanti saya akan bagi jadual untuk makan remedis yang ada, yang bagi. Lepas tu nanti masa akak kat depan kaunter nanti dia akan terangkan. Nanti Umi ada sebelah. Kalau tak faham nanti Umi pun boleh ingatkan Amar. Boleh? Perbincangan pembangkanan seimbang. Ramai orang ya, lepas Ramadan aja dia makan macam biasa balik. Malahan ada tu yang dia punya perut tu macam minta lebih makanan. Seolah-olah dia nak gain balik apa yang dia dah lost masa bulan puasa. Benda ini tidak akan berlaku kalau kita bijak dengan pilihan apa yang kita makan. Saya selalu bagi tahu ambil makanan yang banyak fiber dulu. Suku-suku separuh. Separuh tu apa dia? Separuh tu adalah sayur dan buah. Jadi kita boleh mula makan sayur dengan buah, lepas tu kita makan kita punya protein, lepas tu karbohidrat. Cuba amalkan makan macam ni, insya-Allah dia tak akan terlebih makan. And the thing is, orang yang banyak ketagih benda manis tu sebenarnya dia kurang protein. So that is why you kena pastikan protein tu cukup untuk you punya weight. Dia ada cara untuk nak kira. Hari ni saya tak bagi tahu lah, tapi dia ada cara untuk kira how much protein do you need per day, and you boleh tengok banyak ni daging, banyak mana dia punya berat dan sebagainya, and you focus on makan quality food. Dan juga jangan apa orang kata makan banyak makanan yang karbohidrat. Sebenarnya makanan yang murah-murah ni very high in carbohydrate dan tak cukup protein ya. Memang kalau kita beli macam nasi goreng kat luar dan sebagainya, kalau kita tak tambah seketul protein tu memang tak cukup. And of course sayur pun tak cukup. So you must make sure you ada ulam, you ada sayur yang tak payah masak, and then you ada apa orang kata buah-buahan apa semua. Make sure that you punya diet ni banyak benda ni. Ini akan prevent you daripada salah makan lepas you dah lepas raya. Okay, and of course lah kuih raya tu banyak kan. That's why saya jarang tempah kuih raya tau. Kalau orang bagi adalah okay. And then saya tak akan amalkan kuih raya ni. Tetapi kalau you nak juga kuih raya tu, yes, you bolehlah makan lepas you dah makan. Jadi the sweet is the last thing that you take, and then make sure you tak overdo it. Kalau you dah tekad dalam otak you, I nak sekeping je, you makanlah sekeping. Dan kalau you kata, "Alamak, banyak lagi sayang," pergilah bagi kat orang. Banyak lagi orang kat luar tu yang boleh tolong you tak gemuk. Okay? Doktor, saya sering rasa letih lepas makan. Apa sebabnya? Okey, kalau kita sekaligus makan banyak, kita punya darah akan rush kepada kita punya tali perut tau.
our blood will go from muscle, from the brain, apa semua pergi kat perut. Jadi bila darah tu semua pergi tumpu kat perut, memang kita akan rasa penat dan mengantuk. Sebab apa? Tak cukup oksigen kan. Sebab darah tu bawa oksigen. Jadi kalau semua rush ke kat perut, maknanya oksigen nak sampai ke otak dengan otot apa semua akan tak ada, dan kita memang akan rasa lemah. Ini akan berlaku bila kita makan terlalu banyak sekali duduk. Ataupun kita makan berlebihan lah, itulah dia. So you have to watch what you eat. And then as I told you, processed food ni dia memang lebih banyak memerlukan orang kata energy untuk kita nak digest dengan untuk nak detox. So you make sure you makan real food, you makan ringan-ringan. Ringan-ringan tu maknanya sayur dengan buah, dan baru you makan berat, dan jangan makan berat sangat-sangat dalam sekali harum. Macam mana pula saya nak pastikan yang saya tak makan berlebihan masa saya pergi ke open house? Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, kita mulakan dengan buah-buahan atau salad, dan kita minum air kosong dulu, barulah kita makan menu utama. Itu akan mengurangkan rasa kita untuk nak makan banyak. Rapuh namun mencari. Selepas Ramadan, berikan tubuh anda masa untuk menyesuaikan diri. Makan secara sederhana dan pastikan anda memilih makanan yang sihat. Nantikan episod seterusnya untuk lebih banyak tips dan gaya hidup sihat. Pasrah tenggelam pulsa tila, jangan lepaskan bayangmu di cahaya suram, bergantung pada sinar yang kian hilang.